akhir-akhir ni, saya rasa sangat sedih lah. Cukup duka cita apabila artis-artis muda yang dibesarkan dengan bertudung, tiba-tiba bila dah remaja sikit, dah besar sikit, dia buang tudung dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai semua. 2-3 hari ini viral di social media apabila ada seorang artis muda yang dahulunya berhijab, dikenali sebagai artis yang muslimah, tiba-tiba telah membuka hijabnya, membuka tudungnya. Atas banyak sebab lah. Sebelum saya masuk bab itu, saya just nak share dengan korang semua. Saya sempat tahu berada di zaman apabila Kak Wardina Safia, dia memakai tudung dan dia menjadi fenomena, mencetuskan kesedaran yang tinggi di kalangan artis-artis wanita ketika itu. Ya, saya tahu sebelum tu dah ada artis wanita yang mula bertudung seperti Kak Nur Kumalasari, even Kak Fauziah Ahmad Daud, Kak Uji pun, walaupun dia memakai tudung pada tahun yang sama, tapi dia lebih awal, tak silap saya, pada bulan Ramadan. Dan Kak Wardina pada akhir tahun 2000 selepas dia pulang daripada Tanah Suci Kota Mekah. Tapi beza dengan Kak Wardina ni dia antara drama bersiri yang famous masa tu, Sepana Jaya lah, dan beberapa drama dan barangkali filem yang lain. Tapi apa yang dibuat oleh Kak Wardina, dia telah menjadi satu fenomena yang mencetuskan kesedaran ramai di kalangan wanita-wanita selebriti yang merasakan bahawa tak pelik, tak asing dan tak ganjil untuk seorang wanita bertudung walaupun bergelar selebriti. Dan antara nama-nama besar yang mula bertudung pasca Kak Wardina seperti Irma Hasmi, even Haliza pun, walaupun dia dah lama bertudung, tapi dulu dia pakai ketat-ketat sikit. Tapi kerana wujudnya fenomena Kak Wardina, dia mula pakai longgar. Dan masa tu mula wujud kumpulan-kumpulan usrah yang diusahakan oleh Kak Wardina sendiri. Dan ada juga kumpulan usrah, antaranya masa tu adalah Usrah Fitrah yang terawal mewujudkan usrah untuk para artis. Daripada situ juga Yat Hamzah mula bertudung, Tisha Haidar, pengacara TV3 pun mula bertudung, even Nilofa pun dah mula ikut usrah ketika itu dan dah ada kesedaran untuk bertudung. Siti Nordiana pun mula bertudung. Kerana apa? Kerana bermula daripada Kak Wardina dan wujudnya kumpulan-kumpulan usrah yang memberikan gerakan dakwah dan juga kesedaran untuk hidup beragama. Tetapi akhir-akhir ni, saya rasa sangat sedih lah. Cukup duka cita apabila pertama, selebriti wanita yang dahulunya tak berhijab, kemudian dia berhijrah, dia berhijab, tiba-tiba dia buka balik hijab dia. Dan lagi sedih apabila artis-artis muda yang dibesarkan dengan bertudung, tiba-tiba bila dah remaja sikit, dah besar sikit, dia buang tudung dia. Benda ni amat menyedihkan lah. Memberikan kita satu pengajaran besar. Pertama, beza tau. Orang yang menunaikan kewajipan di dalam beragama, sama ada solatnya, puasanya, hajinya, umrah, termasuklah menutup aurat kerana Allah, ataupun kerana ikut-ikutan, ataupun kerana trend, ataupun kerana keturunan. Mereka yang beramal kerana Allah, datanglah gajah rimah, bewok, apa jua cabaran sekalipun, dicekal berpegang kepada ajaran agamanya, berpegang kepada prinsip agamanya. Tetapi mereka yang beramal dalam beragama, ikut kata orang, ikut trend, apa lagi, kerana ikut fashion semata-mata, barangkali disebabkan tak tahan dengan kecaman ataupun mungkin sukar mendapat job, maka hijrah mereka ataupun kesungguhan ibadah mereka separuh jalan. Sebab tu amalan beragama ni, yes, memang sukar, tetapi yang paling sukar adalah istiqamah dalam beragama, istiqamah dalam beramal. Dan disebabkan tu juga pentingnya didikan daripada mak dan ayah, dan juga pendekatan method of dakwah di kalangan masyarakat. Saya sebut dua perkara tadi. Pertama, merujuk kepada mak ayah. Mak ayah, kalaulah sampai tahap dia kata beragama ni tak semestinya pada pakaian, tetapi pada keikhlasan hati, ini pemahaman yang sangat-sangat salah. Sahabat-sahabat semua, dalam dunia ini, dia ada beberapa ajaran-ajaran yang ternyata sesat dan salah. Antaranya adalah fikratul irja ataupun fikrah murji'ah. Apakah itu fikrah murji'ah? Fikrah murji'ah ini adalah kepercayaan
yang mengasingkan di antara hati dan perbuatan, di antara hati dengan amalan. Amalan jahat tak apa, yang penting hati baik. Amalan tak sembahyang tak apa, yang penting hati baik. Amalan tak menunaikan kewajipan beragama, buka aurat, seksi terbuka sana sini macam tak cukup kain, tak apa, yang penting hati mau baik, hati mau suci. Ini adalah fikrah murji'ah. Fikrah murji'ah ataupun fikratul irja' adalah kepercayaan yang ditegah dalam agama. Ini adalah kepercayaan yang ternyata sesat. Dan sedihnya, ramai di kalangan kita umat Islam di Malaysia hari ini berpegang sama ada secara sengaja ataupun secara tak sengaja. Kenapa saya kata begitu? Sebab di dalam Islam, hati, lisan dan perbuatan kita kesemuanya saling berkait antara satu sama lain. Sebab tu iman bermaksud tasdiq bil qalbi, takrir bil lisan, wa i'malul bil jawarih. Maksudnya kita membenarkan dengan hati, kita melafazkan dengan lidah kita, dan kita tunjukkan dalam bentuk perbuatan. Hati ini ibarat raja yang memberikan arahan kepada lisan kita dan juga anggota badan kita. Memang betul, kita tak boleh menilai hati seseorang. Sebab apa? Sebab kita tak boleh baca hati orang. Pun begitu, perbuatan seseorang itu sedikit sebanyak menggambarkan apa yang ada dalam hati dia. Sebab perbuatan menterjemahkan apa yang diputuskan oleh hati. Jadi, apabila kita kata hati ini beriman, hati ini beragama, diterjemahkan dalam lisan kita, diterjemahkan dalam bentuk perbuatan kita. Kita kata kita beriman dengan Allah. Adakah kita membuktikan keimanan itu dengan menunaikan segala perintahnya? Salah satunya adalah menutup aurat. Jadi, apa peranan kita? Kalau tadi saya sebut ibu bapa, yang kedua adalah ekosistem pendekatan dakwah di kalangan masyarakat. Bila wujud orang-orang sebegini, jangan kita kecam, jangan kita maki. Tetapi pertama, kita doakan yang baik-baik. Semoga mereka mendapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua pula, kita berikan nasihat yang baik-baik. Semoga dia semakin dekat dengan agama, bukan semakin jauh dengan agama, apatah lagi mewujudkan permusuhan di antara kita. Kesimpulannya, semoga mereka yang membuka hijab, yang tidak lagi menutup aurat, diberikan hidayah. Dan kepada kita pula, kita doakan mereka agar diberikan hidayah, jauh sekali daripada kita mengata dan memaki hamun. Sebab dakwah bukan soal menghukum, dakwah adalah soal mengajak.